Tengah sekolah kan budak ni. Tahu pun budak-budak ni takut je. Tak, kita bukan nak sangat viral-viral ni. Aku macam, kita baru balik cuti tau. Kita orang penat tau. Baru buka beg kuning. Baru hari ni buka kuning. Dah ada dekat 100 order dengan valuation dalam 1000 lebih. Tiba-tiba seorang order 10 keping. Berasa macam tu. Aku memang penat lah. Sebab I tolong Marwah juga kadang-kadang kan. So hopefully this video bagi peringatan dekat seller. Okay, you guys kena handle budak-budak Gen Z. Budak-budak Gen Z ni bahasa dia ingat you punya sebaya tau. Sebaya, dia ingat sebaya. Dia ayat-ayat anime, ayat-ayat internet slang, bakar, bodoh, oi, cepat. Tak boleh tunggu. Dia punya brain tu tak boleh functioning well. Okay, so this is Gen Z problem. So kita most of the time sabar. Tapi kalau dah everyday kan, nak pertama macam hari ni kan, kita baru je balik cuti, baru je buka beg kuning nak cari rezeki balik. Okay, tiba-tiba dapat komen, dapat macam ni, memang siap lah. Okay, memang kena.